dia rakam perbuatan di mana dia duduk di depan tempat pemandu, kanak-kanak ni di belakang, tak nampak rupa dia lah. So dicelah antara tempat pemandu dengan tempat dia hulurkan kaki, kanak-kanak tu hulurkan kaki dia. So dia letakkan dia kat situ untuk di kepitkan. So digeselkan kat situ. So dirakam. So ini antara perbuatan yang mana dia berkongsi di platform yang mana akhirnya dapat dikesan bahan tersebut. Itu yang kita tengok di mana sejauh itu boleh berlaku. Dan banyak lagi kes-kes sebegini yang mana ahli keluarga yang melakukan. Banyaknya dia merakam dengan cara menunjukkan seperti dia concern. Okey, lepas mandi ni nak tengok macam mana nak tolong lap badan dan sebagainya. Dan dia rakam bahagian kemaluan kanak-kanak tersebut. Dan dia cuba peganglah dengan kononnya nak lap dan sebagainya. Dirakam, dia dikongsi di platform social media di satu platform lah.